Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Okey, baik. Dua. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bil khair. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, Ustaz nak tanya awak. Okey. Awak nampak tak apa yang Ustaz pegang kat depan? Nampak tak gambar? Nampak? Awak nampak tak tulisan? Nampak? Paten? Okey, nampak. Okey. Perkataan yang berada di atas ni, cuba awak baca sama-sama dengan Ustaz. Boleh? Okey, 1, 2, 3. Kitab. Kitab. Yang bawah ni abjad. Okey. Dekat belakang ni, nampak tak? Okey. Ahad. Yang kedua, bengkak. Ada bunyi tak bengkak? Ada tak? Ada. Okey. Jadi, dalam bahasa Arab ataupun pengajaran kita dalam subjek Ahmad Tajwid, kita tak baca kitab. Dalam Quran lah, kita tak baca kitab. Okey, kita baca kitab. Jangan sebut kitab. Abjad. Okey, faham tak? Okay, dalam Quran ada beberapa patah huruf yang mana kita kena baca dengan abjad, kitab, ahad. Faham tak? Apa ni? Wakil lama faham tak? Okey. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak terangkan kepada awak berkaitan dengan Al-Quran. Okey, cuba awak buka buku teks awak, muka surat 41. 41. Okey. Soalan Ustaz jelas ya? Jelas. InsyaAllah. Okey. Okey, baik. Pembelajaran kita pada pagi ni, Ustaz nak ajar awak satu tajuk yang baru, iaitu Qalqalah. Sebut dengan Ustaz, Qalqalah. Okey. Qalqalah ni dia lebih kepada maksud dia lantunan. Mana lantunan? Contohnya lantunan suara macam kitab, ahad. Kan dia ada lantunan di belakang dia. Okey? Jadi qalqalah ni dia maksud dia ialah lantunan. Okey? Lantunan. Okey. Qalqalah untuk awak semua. Tak di apa ni, silibus awak ada 5. Dia ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Terbagi kepada berapa? Dua. Okey. Kita pergi yang pertama. Pembahagian yang pertama, qalqalah kubra. Okey. Yang kedua, qalqalah sughra. Baik. Okey. Yang mana sebelum ni awak dah belajar berkaitan dengan qalqalah kubra? Tak. Adalah apa ni, Ustaz ada minggu lepas tak sediakan sedikit. Jadi awak dah ada pengetahuan sikit berkaitan dengan qalqalah kubra. Okey, baik. Qalqalah kubra
Qalqalah yang berlaku apabila huruf qalqalah. Okey, huruf qalqalah ada berapa? Okey, huruf qalqalah ada di 5. Ada. Yang pertama huruf apa? Ba. Yang kedua jim. Yang ketiga dal. Yang keempat ko. Dal. Yang kelima ko. Yang keenam tak ada sebab ada 5 sahaja. Okey. Jadi 5 huruf ni ialah huruf qalqalah. Cara nak ingat sangat mudah dan sangat senang. Tak? Macam mana Abdul yang Ustaz ajar minggu lepas? Cara nak ingat baju dah kotor. Baju dah kotor. Maksud baju dah kotor. Mana? Baju dah kotor. Maksudnya baju dah kotor. Kenapa ni? Ni bukan titik Pada bawah. Okey. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Sudah ni kan? Sudah kan? Jadi ni formula dia untuk awak ingat baju dah kotor. Okey, baik. Hari ni kita nak masuk qalqalah kubra. Baik. Contoh, cuba awak tengok dalam buku awak ke surat 41. Okey. Ke surat 41. Okey. Dia kata ia idharu nabratin fi sawti hala nutki biharfiha idza sakana hatta yasma'u lahu nabratan aqraba ila fathi. Okey. Jadi maksud dia ialah qalqalah yang berlaku apabila huruf qalqalah berada di akhir kalimah dan ia dibaca dengan waqaf, maka lakonannya lebih kuat dari qalqalah sughra. Baik, kata kunci di sini qalqalah kubra ialah qalqalah yang berada di akhir ayat. Okey? Yang awak ingat ni poin penting untuk awak ingat. Berada di akhir ayat kalimah. Okey? Okey. Dan yang kedua ialah dibaca secara wakaf. Okey? Ketiga wakaf. Okey, baik. Maksudnya dia berada di akhir kalimah. Okey, contoh yang saya bagi wa husnul ma'ab. Okey, contoh yang saya bagi. Okey. Mana huruf qalqalah? Ba. Okey, nampak huruf ba kan? Okey, Ustaz mulakan huruf ba. Okey. Huruf ba ni ialah qalqalah. Okey. Poin yang pertama berada di akhir ayat kalimah. Mana akhir ayat? Ba. Betul? Okey, pandai. Lufi. Okey. Ketiga waqaf. Maknanya bila mana awak baca wa husnu ma'ab. Kalau awak baca wasal, baca sambung, tidak bunyilah. Contohnya wa husnu ma'ab huwal ladzi faraq. Dia tak ada bunyilah. Ketika waqaf saja ada bunyi. Okey, contoh dalam buku awak tu, tak, coba tengok yang ada gambar budak perempuan tu dipegang perkataan apa? Al-balad. Al-balad. Okey, mana huruf qalqalah? Ya, okey, pandai. Okey. Yang pertama kena pasti itu mana huruf qalqalah. Lepas tu ada di akhir kalimah. Ketiga waqaf. Al-balad. Al-balad. Ada jadi bunyi. Okey, itulah yang dimasukkan dengan lantunan. Okey. Cuba tengok pula. Okey.
surah Sajadah. Okey. Okey. Dalam surah Sajadah. Okey. Okey. Dalam surah Sajadah tu ada beberapa huruf qalqalah. Tak. Ada banyak huruf qalqalah dalam tu. Okey. Awak tengok pula buka surah 45. 46. 46. Okey. 46. Okey. Qalqalah kubra. Okey. Di cerita pasal qalqalah kubra. Okey. Dan kita pergi kepada qalqalah sughra. Buka surat 5. Okey. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Okey, baca dengan ustaz maksud qalqalah sughra. 1 2 3. Iyallati takunu fi asna'il kalim. Okey. Cuba baca dalam lagi sekali. Iyallati takunu okey, apa maksud asna? Sepanjang kalimah. Okey, maksudnya qalqalah sughra ni ia berada di pertengahan ayat. Okey, maksud dia berada di pertengahan ayat. Okey. Cuba awak bagi kat ustaz contoh yang pertama. Kataan apa? Apa teh? Ya, okey. Ya ma'allah. Okey. Contoh yang pertama, ya ma'u Allah. Okey, mana huruf qalqalah? Okey, pandai. Okey, dia berada di akhir ayat ke ataupun di tengah-tengah ayat? Tengah. Alawiyah, dia berada di akhir ayat ke berada di tengah-tengah alawiyah? Tengah. Okey, pandai. Yang ni yang dimaksudkan asna ni, pertengahan. Ha? Yang kedua, tak kisah, ada bagus lufilannya. Lufilannya yang kedudukan dia huruf yang kedua ke? Ha. Okey. Dia kadang-kadang dia maknanya boleh jadi dia berada di yang kedua, yang ketiga. Kalau perkataan tu panjang lagi, tak? Contohlah, contoh perkataan tu ialah fi sadrika. Okey. Sadrika, okey. Sadrika. Okey. Huruf qalqalah kat sini ialah huruf dal. Okey. Dia boleh jadi kedudukan dia yang kedua, boleh jadi kedudukan dia yang ketiga. Tengok pada ayat. Okey. Tapi dia tidak akan jadi huruf qalqalah berada di hadapan ataupun di belakang untuk qalqalah sughra. Okey? Senang ingat. Senang. Senang juga. Okey, alhamdulillah. Siapa yang bagi faham? Allah yang bagi faham. Baik. Apa ni? Yang tulis di ilhamah. Okey, baik. Sekarang ni ustaz bagi awak kertas. Okey. Awak kongsi kongsi dengan partner awak. Kalau 3 orang satu kertas, kalau 2 orang pun satu kertas. Okey. Awak ambil dua kertas ni. Ambil dulu. Okey, jangan buat apa-apa lagi. Okey, ni Lutfi. Okey, kita dulu. Afwan dia Lutfi. Sumaiyah, kaifan dia. Awak orang. Okey, awak ambil dua kertas.
Pasti dapat jawab betul kan? Ada pastinya pusing ya. Jawab persilahan. Okey. Baik. Kertas tu Ustaz nak awak lipat dulu. Okey, kertas ni lipat macam ni. Lipat. Okey, lipat macam ni. Okey, lipat dah. Dah. Okey. Lipat. Jaga ini macam ni ke tak? Okey. Ustaz nak awak ambil satu pembaris dan pensil. Awak buat satu garisan di tengah. Buat lagi. Buat kali 4. Pen. Tak payahlah nanti awak sesalah garis. Pakai pensil je mudah. Dah siap ke? Okey. Lepas tu dah awak garis semua ni kan? Okey. Dekat sebelah kanan awak tulis qalqalah kubra. Yang sebelah kiri awak tulis qalqalah sughra. Okey? Boleh. Kanan kalau awak belah di belah kanan start berani. Okey, dia kata awak kanan belah sini lah, belah sini kanan. Okey, yang belah sini. Kanan tulis qalqalah kubra, kiri tulis qalqalah sughra. Ikut Ustaz je lah. Ya, ikut Ustaz. Dan ikut orang nanti susah. Okey? Dah? Belum? Ada? Okey, dah. Baik. Ya? Okey, boleh. Boleh besar-besar pun tak apa. Okey, baik. Selepas awak tulis, okey. Awak tulis ni kan kertas apa kan? Tuan-tuan, ni kertas apa kan? Kan? Awak tengok garis semua kan? Okey, awak tulis sini baji foto kan? Ni betul? Baji foto kan? Tak sebelah kan? Dua lah. Dua. Kiri dan tangan. Tulis kat tepi je. Tak boleh. Kau buat kreativiti. Boleh awak buat. Kalau awak nak cantik ke awak buat garis sini. Mana? Macam tu. Buat petok. Kita boleh lah ikut kreativiti kita tak? Ya. Mana? Mana marker merah saya? Panas? Dah ke? Buat dulu, buat dulu.
Ustaz tahu awak apa ni kreativiti awak tinggi. Sebab tu Ustaz suruh minta awak buat dalam nampaknya. Ada kawan awak yang dia kreatif, ada kawan awak yang tak kreatif. Bila awak ada partner, bila awak sama-sama berganding bahu fikir, jadi awak terhasil lah apa ni, lembaran kerja awak tu yang kreatif. Okey dah? Okey, baik. Jadi kalau ada 50 saja, iaitu yang pertama ba, jim, ko, da. Okey? Ya, pada lebih baju dah kotor. Baju awak dah kotor ke? Baju dah kotor. Okey, baik. Jadi, awak tengok muka surat 46 dalam buku teks awak. Ustaz nak awak cari kalau bagi ba, kalau bagi jim, kalau bagi dal. Okey? Sekurang-kurangnya satu contoh. 46 dan 50. Awak buat dulu. Kita tengok. Awak boleh bincang dengan partner awak, dengan orang sekolah awak boleh bincang. Partner tu rakan kongsi awak lah yang sekolah awak tu. Ke partner ambil awak sebenarnya? Pusat 40 dan 50. 46 dan 50. Awak buat tu cepat. Contoh huruf qalqalah kubra dan contoh huruf qalqalah sughra. Jangan lupa satu. Sekurang-kurangnya satu lah. Satu. Okey, tengok dalam buku teks apa tu, boleh bincang, cari. Cari bincang-bincang kawan awak. Sekurang-kurangnya satu. Dia pakai 46 dan 50. Usai. Painting awak. Okey. Bincang-bincang. Memang bincang-bincang. Kita lah tanya kita dengar. Dia Iman boleh dengar juga. Okey. Awak kita main jadikan 3 orang. Jadi awak seorang penting, 2 orang tolong cari. Kita bincang. Patut penting. Okey. Comel. Aktif. Tapi cepatlah kata dah lama sangat. Orang yang dia tu dah lama sangat.
kucing, kokoda. Yang lain tak boleh terus lagi. Boleh lah. Boleh? Okey, boleh. Cari dalam buku awak tu, contoh dalam ayat Quran tu banyak. Cari. Tajuk kita Qalqalah ni sebenarnya senang je. Dia apa? Qalqalah ni dalam Quran banyak, contohnya dalam surah Al-Masad. Contoh dalam surah Al-Masad, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu wa ma kasab. Itu untuk huruf ba banyak. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu huruf da. Kalau huruf j, was-samaa'i dzatil buruj. Nampak? Was-samaa'i wat-tariq. Ya. Banyak. Okey. Tak kalau nazalah Min furuj. Kita tak baca was-samaa'i wat-tariq. Salah baca macam tu. Yang betulnya was-samaa'i wat-tariq. Ya, ada tu kalau lupa. Bukan was-samaa'i wat-tariq. Salah. Dia was-samaa'i wat-tariq. Gitu. Boleh faham? Bijak orang betul. Okay. Hari nama tu nanti kita nak bincang. Okey. Ada markah ke tak? Nanti kita nak buat quiz. Okey. Kita nak buat quiz. Okey, lain ni boleh? Boleh.
sama roh. Roh ni. Cepat. Awak tulis patah. Awak kena buat dua orang nak bincang dengan awak. Cepatlah. Cepat. Dah, ada masalah? Belum lagi? Sari. Dah, Adam, okey. Biar. Sebab kalau awak ni ramai yang famous yang masuk bintang. Cantik lah nampak. Sekurang-kurangnya satu Okey, satu pun cukup lah. Satu aku tak. Satu contoh. Siapa? Nama kumpulan apa? Tulis dalam kumpulan. Apa dia? Kalau apa ni nak tulis nama kumpulan boleh juga. Orang tak lah kumpulan untuk nama apa. Ibnu Sina ke, Al-Khwarizmi ke, apa? Imam Nafi' ke, Imam Asim ke, Imam Isai ke, boleh. Dah ke? Dah ke kita masa ni kelabut dah nak habis ni? Dah ke? Diam okey? Okey, baik. Okey.
Yang dah siap, awak dengar. Yang belum siap, tengok depan dulu. Okey? Tengok depan dulu. Okey, baik. Bila Ustaz kita nak bincang, okey? Qalqalah kubra. Okey, awak tengok muka surat 46 awak tu. Kan? Okey, contoh qalqalah kubra yang kita dapat dalam surah tu. Yang pertama, Dhatil Buruj. Maknanya qalqalah bagi huruf jim ialah Dhatil Buruj. Saya baca dia macam mana, Lofi? Dhatil. Okey. Dia kuat sikit sebab dia kubra. Dhatil Buruj. Okey, ada tak awak? Ada tak? Ada. Okey. Yang kedua huruf ta, waraihim muhita. Sebut Ustaz. Waraihim muhita. Okey, kalau huruf ba, hammalatal hatab. Okey, lagi huruf dal, wal fitnatu asyad. Okey, bila awak berhenti, awak baca wal fitnatu asyad. Kalau awak sambung, dia tak jadi dah qalqalah. Okey? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi kalau sambung tidak dipanggil qalqalah kubra. Kalau awak waqaf, ada qalqalah kubra. Wal fitnatu asyad. Kalau panggil apa? Kalau sambung, dia panggil bacaan tu wasal. Dia tak ada apa-apa hukum lah. Dia panggil wasal. Wal fitnatu asyaddu minal. Ada apa-apa hukum. Okey? Kalau kita berhenti je, ada hukum. Okey? Dalam rumah kita, orang kata tak ada apa-apa. Tapi bila awak berhenti, pasal apa? Ada dafilat. Berhenti. Betul. Okey? Okey, awak tengok pula surah awak. Okey? Dia berada di asna'il kalimah. Asna'il kalimah ni dia berada di pertengahan kalimah. Contohnya, dalam ni yang awak dapat, contohnya illa iblis. Illa iblis. Kita ada juga qalqalah, tapi qalqalah sugra ni maksud dia kecil saja. Iaitu iblis. Dia tak kuat, dia iblis. Iblis. Sebut Ustaz, iblis. Dia bukan iblis. Dah. Dia tidak kuat. Okey? Bacaan dia illa iblis. Okey? Dapat semua dapat betul? Okey, baik. Sekarang Ustaz nak quiz awak. Okey, quiz. Bila Ustaz angkat dia kertas ni, okey? Kumpulan awak kena angkat tangan. Awak kena biasakan, Ustaz ni sugra, Ustaz ni kubra. Boleh? Saya spontan je. Okey, boleh? Okey. Ustaz tunjuk awak kena kata dia. Okey ni? Kubra. Okey, pandai. Okey, next. Kata dia. Kubra. Okey, betul. Kubra. Al-buruj. Betul. Okey, kata dia. Sabar. Duduk, Lufi. Sumpah. Macam mana baca dia? Ya Allah. Okey? Okey. Yang terakhir. Okey, baca dia ni. At-tariqu. Baca dia ni at-tariqa. Okey? Dia tak ada baca at-tariq, ada. Dia qalqalah ni tak bila kita wakaf at-tariqa. Okey? Okey. Okey, yang terakhir.
Okey, apa dulu? Okey. Yang ni apa? Kubra. Bukanlah, mana ada kubra ni? Taman saja. Ni? Hafiz. Okey, pandai tu. Okey, baik. Jadi, untuk tajuk ni, awak belajar mudah saja, iaitu qalqalah. Ustaz nak simpulkan balik. Qalqalah ni dalam Al-Quran banyak. Memang sangat banyak qalqalah berada dalam Al-Quran. Bila mana awak baca Al-Quran, kita boleh kena pasti bacaan ni qalqalah sughra ataupun qalqalah kubra. Ya, Iman. Semua benda dia tak tahu kolkolah sah. Surah benda je yang tak tahu qalqalah. Semua surah je. Dia kamu semua salah. Semua surah aja. Okey. Jadi kalau awak nak cari dalam Quran memang sangat banyak. Dan qalqalah kita hanya ada dua. Huruf ada berapa, Syaiman? Ada berapa, Syaiman? 5. Hussein? Qalqalah dibagi kepada berapa? 2. Pandai. Pandai? Macam mana kita nak ingat huruf qalqalah? Batu dak kotor. Pandai. Okey. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini hanya 2 ni saja. Senang ke payah? Nah. Senang saja. Betul tak? Okey. Jadi ada apa-apa soalan yang nak tanya? Bodoh. Keluar, semua faham ke? Faham? Okey. Jadi kita berhenti setakat sekadar ni saja. Okey. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala yang bukan daripada Ustaz. Okey. Ustaz nak bagi awak kerja rumah nak ke? Tak apa. Okey, tak jalan. Cuma awak siapkan yang latihan yang Ustaz bagi ni. Boleh? Okey? Alright. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.